hari ni pakai uniform ni sebagai apa sebenarnya? Pasukan khas udara terbagi pada 4 elemen. 2 elemen melibatkan rescue, 2 elemen melibatkan escort. Okay, saya pakai pakaian yang untuk mengescort lah. Berlakunya perangan di bandar dan di hutan. Ambush tempat musuh lah. Kita tak panggil sebagai apa? Okay, kami panggil sebagai scout, TDM lah. Jadual bertugas sebagai seorang paskau macam mana? Rabak lah. Pada udara, pada darat, pada laut. Semua tugasan kami lah. 24 jam. 24 jam? 24 jam. Kami tak ada rehat untuk menjaga keamanan negara. Macam mana kalau paskau sendiri ada keluarga? Kena bahagikan masa tu, keluarga selalu kena bersama dengan kita lah. Duduk bersama di camp. So, adakah paskau ni kena dirahsiakan identiti? Orang lain tak boleh tahu? Ya, pasukan khas dia dirahsiakan. Tak boleh sebab tu semua kena tutup muka. Nama pun dirahsiakan ke? Nama tipu ke? Ya. Memang ada nama tipu lah. Nama tipu semua itu. Tuan ni pun paskau juga ke? Ya, pasukan. Tipu dia bagian escort Scooby. Tempuh jarak dekat. Dia yang first jumpa lah. Penyelamat tebusan. Tebusan. Oh, penyelamat tebusan. Tahu ada dalam bangunan. Aircraft yang akan masuk depan. Betul? Semua benda rasa macam sulit untuk ditanya. Selalu kita tengok dekat dalam movie macam seram-seram. Paskal. Ni paskal paling boleh buat sembang lah. Sebab I tahu paskal dengan paskal suka khas lah. Basically, diorang memang kena jaga identiti diorang. Even dengan close family pun diorang kena tipu identiti. Terpaksa tipu identiti so that maklumat sulit tak tersebar. Musuh-musuh tak dapat information tu. Kalau korang tengok tadi, diorang memang fully covered. Dengan nama pasukan khas udara tu pun kita dah rasa gah. Dengan pangkat diorang tu datang tanggungjawab yang besar sebab diorang kena kerja literally 24 jam. I love you guys.